Kena Abdul Aziz bin Andabat. Walaupun dia malaikat datang, kita tak ada satu orang pun. Satu malaikat tu semua, satu makhluk pun tak pernah cerita pada kita yang kita ni nama kita ada di rumah tu, nama kita masuk syurga dah. Tak ada seorang pun. Jadi kita bebas nak buat amal, kita bebas nak buat amal. Tapi ni Abdul Aziz ni dah confirm dah, malaikat dah terjumpa dah, wahai Abdul Aziz Andabat, kamu dah ada nama kamu dah tercatat di mahfuz yang kamu akan masuk neraka. Kalau kita buat apa lagi sembahyang, buat apa lagi zikir, dah masuk neraka, buat apa? Tapi Abdul Aziz Andabat tak. Tetap wahai malaikat, aku tetap akan buat kerana aku buat ibadat ni bukan kerana syurga, bukan kerana aku takut neraka. Aku buat ni semata-mata kerana Allah Ta'ala. Masya-Allah, tabarakallah. Ubah kita insya-Allah. Kita ada masa, bukan terlambat. Ada masa lagi semua. Ustaz ingat lagi pesanan Tuan Guru Haji Osman Omar Kuala-Ibai. Dan Cik Syarin. Ni tahun 1986 Ustaz belajar dia. Cik Syarin kata, kita kena usaha dalam ibadat kita agar biar ada satu detik, walaupun satu saat tu semua, kita khusyuk dalam sembahyang, tetap kita akan masuk syurga.